Maafkan aku akan takdir yang sudah terlakar, kerana bukan kehendakku. Jika ini takdir yang sudah tertulis, aku terima. Percayalah, mungkin ini yang terbaik. Okay, hai korang, welcome back to my YouTube channel Rina. Okay, untuk konten malam ni, Rina selaku partner yang baik, Rina nak bawa Lokman pergi menuju jalan yang benar. Sebab Rina bukan nak Lokman berjaya dekat dunia je, tapi Rina nak Lokman berjaya dekat akhirat juga. Okay, untuk konten malam ni, Rina nak Lokman teman Rina melawat masjid yang ada dekat cyber ni. Untuk apa? Adakah nak cari tempat untuk akad nikah? Kalau kau nak tahu, kau dah stay tune dan tengok sampai habis, okey? Let's go. Okey. Apa ni? Warna biru ni? Apa benda ni? Biasa Ica kat sini tu. Lokman siapa ni? Siapa tu? Kenapa Lokman? Apa ni tarik-tarik ni? Kau ni jaga elok-elok. Elok hormat lah. Lokman kenapa ajak perempuan lain? Rina nak berdua dengan Lokman je. Tak elok berdua. Lokman pun tahu hukum agama Islam macam mana. Okey, itulah yang berkaitan dengan konten Rina sekejap lagi. Oh, Rina kenapa? Dia nak bawa Lokman pergi masjid. Apa? Masjid ke? Konten Rina berkaitan perkara-perkara sunnah. Oh, ya. Apa antara perkara sunnah yang Lokman tahu? Mesti Rina expect. Yang simple je? Mesti Rina expect kahwin 4 kan? Oh, itu je lah yang kau tahu. Korang nampaknya Lokman dah kahwin 2. Alamak! Jadi kita akan ke masjid untuk akad nikah. Akad nikah sekaligus. Sekaligus? Takkan 2 je? Jadi Lokman pilih. Dasar gatal. Takkan 2 je. Kau cakap macam kau kuat je ke, macam kau larat je kan? Aku kuat. Nak handle kau orang. Aku pun memadu. Kalau memadu muka begini, aku tak bau. Tutup lampu. Biar tutup lampu ni lah. Tutup lampu tak nampak tak apa. Tutup lampu masalah kalau muka begini. Dulu kau benci sangat dia, sekarang kau berkenan dekat dia. Alhamdulillah. Itu nombor 2 lah Fail. Ni perangai pun hauk. Alhamdulillah. Aku nak menyelamatkan korang semua daripada terpedaya dengan laki-laki buaya di luar sana je sebenarnya. Yang buaya tu Lokman. Aku buaya untuk menyelamatkan, diorang buaya untuk menjahanamkan. Cepatlah. Hai, cepatlah. Apa perkara sunatnya? Perkara sunat ke sunnah ni? Sunat ke sunnah lain ke? Sunat tu mu. Ya, sunat tu aku. Tu. Mu Oh, sunat lupa. Mu sunat umur apa, Fail? Belum aku sekolah di sunat dah. Mu? Sama lah, kau ni tak tahu ke? Perempuan awal lah. Perempuan budak. Kau kena sunat. Apa maksud? Bapa sampai sunat pula ni? Okey, apa? Selain perkara sunat ke sunat lain Sama je. Itu sunnah tu perkara yang Nabi buat. Okey, sunat apa perkara sunat? Itu yang pahala tepi Okey, apa yang kau tahu? Nabi-nya. Yang simple-simple je. Simple-simple sunnah Nabi ni. Cepat Lokman, cepat. Hei, aku tahu betul kodok ni. Cepat satu-satu je aku minta. Sunah tidur sebelah kanan, ada sebelah kanan. Mak sebelah kanan. Ini yang dekat masjid apa? Oh, ada sunah di masjid. Tu bunuh kemas masjid. Ke masjid. Bersihkan masjid, halaman masjid. Oh, benar nak. Dah tak aku ajak kau ke masjid. Lokman lah. Kemaskan masjid. Kau cuci Tandas. Cuci tandas masjid. Kau nak Lokman? Kau nak ke cuci tandas masjid? Aku okey je cuci tandas masjid. Aku dulu tahfiz kau biasa cuci tandas masjid. Dah pro ah? Tandas korang pun aku, sebab tu aku cakap aku ni layak untuk 2 dan 3. Ya, kau layak jadi cleaner rumah kita orang lagi. Tak apa, sanggup asalkan korang berdua ada dengan Lokman. Rina nak ajak korang. Cuci tandas masjid. Lokman nak ke? Okey, santai boleh. Bila dapat konten Rina dapat pahala. Okey. Ya Allah, Alhamdulillah. Rina nak perkara yang memudahkan korang. Mudah tu. Sebab sekarang ni bulan apa? Sekarang ni Puasa. kepala otak dia. Bulan mau dekat raya korban. Bulan apa? Beli sapi. Lokman beli sapi. Rina nak ajak Lokman korban. Korban.
korbankan korang berdua ke? Tak boleh, Lokman sayang dua-dua ni. Seram ya Lokman ni. Kalau mana masa Rina nak ajak korang teman Rina pergi Cuci masjid. bersedekah. Oh, anak ajak Bersedekah bersedekah. sempena bulan 10 hari Zulhijjah ni. Okey, korang sekarang kita akan pergi ke masjid yang pertama. Lokman buka Google. Cari yang paling dekat. tengok lu pasal. Musen lah kat akunya. Aku dah cakap kau lah. Ada. Masih Ada yang seminit je. Kau ni masjid dalam di pos. Hai, aku duduk berasa. Dalam ni lah, masjid ni lah, dalam ni. Apa air mulai kau tak? Kenal. Aduh, tak ada gaya. Ni tadi nak join. Tahu? Bolehkah kalau aku bagi kau transferin kau? Lepas tu kau tolong sampaikan. Boleh dikira ke macam tu? Uish. Boleh lah, Kira aku, niat. boleh. Boleh. Kiranya Buat aku je lah. tolong kira ngomong ni. Nanti orang tak tahulah kebaikanmu. Tak perlu menunjuk kebaikan. Oh. Kita tak semua lah. Ni kan kita berfikir next. Begitu. Ini separuh untuk aku juga ni. Apa pula kau? Sedekah. Bahaya dia Lokman tadi apa? Separuh. Dengan kau, nasi perinan tak boleh. Dah transfer dah? Tak masuk. Oh, masuk dah. Banyak sikit Pak Air. Okey, dah. Kita tak bagi. Atas 50 ha. Atas 50. Ya Allah, Alhamdulillah. Lokman, okey kita tengok lagi Lokman bagi sedekah berapa. Mana boleh aku. Pak itu sekejap Kat luar Lokman. Itu orang kata Rina konti lah kereta. Lokman jom. Wah, korang ni pusat lah Rina pergi masjid cyber. Dia buat renovation ke? Inilah masjid cyber korang. Okay, ni macam kita nak bersedekah untuk hari bahagia. Bulan Zulhijjah. Apa benda kau ni? Ni sedekah untuk bulan Zulhijjah. Okey. Yalah tabung lah ni orang QR dia kan? Ya, orang guna Tapi QR, dah senang aku dah tak korang. pasti sini boleh QR aku duduk. Sebab biasa solat tak aku terus jauh. Main kau tak bersedekah tak apa. Kali ni Rina bawa Lokman untuk bersedekah. Sebab kadang kita sedekah ni tak banyak pun sebenarnya dia ikut keikhlasan hati. Betul. Jadi konten Rina ni macam nak apa panggil? Nak aware. Apa? Nak Aware kau bagi panggil? inspirasi. Inspirasi Nak bagi supaya korang. lepas ni korang kalau jejak ke masjid, tak jejak masjid pun. Sekejap haji, bagilah sikit. Bagi je sikit tak banyak pun korang. Okay, dengan sikit korang tu bagi impak kat orang. Biasanya QR ni orang letak dekat masjid besar. Betul lah. Ni masjid kecil, masjid besar. Nanti kita nak akad aku kat sini je lah. Akak kat sini ke? Akak apa? Akad apa? Mengedak. Oh, ni dah ada. Tunjuk. Pandai je. Weh korang. Ada QR. Wah, macam ni lah. Tabung masjid kat sini. Okey. So yang mana Tujuan infak. kalau korang nak infak, korang boleh screenshot dia cepat. Tunjuklah. Weh, lah. Ha. Korang mana nak bersedekah tu, alah tak payah masjid sini. Masjid kat rumah korang tak apa. Wah, dia macam ni. Unik lah. Dia boleh letak cash. Weh, ni barulah anti curi weh kalau macam ni. Okay, Lokman nak bersedekah dalam bentuk apa? Dalam bentuk Cash senyuman. ke? Senyuman? Okey, duduk senyum. Korang Lokman kata dia tak nak guna apa tu bersedekah duit, dia sedekah senyuman je. Sedekah. Lokman sedekah senyuman tu dekat gadi-gadi. Ya ke? Ya, cuba sedekah senyuman dekat Rina. Buat saja tu dalam kenyamanan, rasa bahagia. Masyam je. Okey, cepat. Manis ni. Okey. Lokman nak sedekah tak? Nak lah. So, kita promote sekali lagi. Kalau korang nak sedekah, korang boleh QR sini lah. Wah, rasanya Lokman boleh jadi ambassador masjid cyber. Ya. Dia masjid cyber apa pun boleh kontak Lokman Musa. Masjid cyber, apa-apa nak jadi imam, potok kadi. Lokman, Lokman boleh tak jadi imam? Imam? Boleh tak azan? Boleh? Boleh. Tak nak anak kita ke? Untuk anak kita. Okey. Untuk warga-warga cyber. Boleh je. InsyaAllah. Okey, aku dulu deh. Tak tahu Lokman nak buat tak? Dia macam ni. Rina ajar Lokman ni untuk teman Rina bersedekah ni. Sedekah ni kalau kau tak nak buat tak apa. Aku nak buat lah. Kau nak buat betul? Tapi aku tak payah lah berapa. Ya memang tak ada pasal lah. Fa'i tadi. Fa'i dulu Fa'i dulu. Okey, sekarang amanah Fa'i ada dengan Lokman Musa. Sumpah banyak. Cuba bagi tahu Fa'i sedekah berapa? Fa'i dia bagi tak apa boleh speed je lah. Boleh sebab je. Fa'i dia bagi 100 tapi untuk masjid. Oh, ya ke? Macam mana kita nak bagi kan? Aku pun tak tahu berapa masjid kita nak pergi. Tak apa, kita tengok macam kalau masjid last tu kita letak. Kita letak banyak. Rezeki masjid lah tu. Okey, sekali dengan aku ni kita ayat Fa'i 20 lah kali tapi Fa'i 20. kita tak bagi tahu. Amanah. Aku dengan Fa'i Yang Fa'i dah. Dia aku nak tunjuk kamu dulu. Sekali dengan aku lah. Sekali denganmu. Sekali. Tak. Okey, jap aku ni. Masuklah. Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni sekali dengan mak aku sekali. Oh, ya ke? Sekali mak aku sekali. Lokman. Okey, Masjid pertama, check.
Bagi aku okey buat konten ni. Kenapa? Aku pun Kadang orang macam mana? Dah. Dia tak terfikir pun. Kalau aku jujur aku ni bukan susah maksudnya. Payah juga nak bersedekah tapi bila buat konten macam ni aku jadi terbuka hati. Terbuka hati macam okey, terbuka hati. Aku harap orang yang mana dia tengok ni terbuka hati juga. Kita bukan nak menunjuk. Bukan nak menunjuk korang. Kalau kita menunjuk kita dah bagi tu 1,000. Jadi kita bagi bawah. Faham tak? Bagi 1,000 tak muat tabung tu. Masjid ni. Lepas tu aku kenapa banyak QR Lepas tu aku tengok balik, oh ni cara orang nak bersedekah sekarang. Biasa kan orang guna cash lah sebelum ni. Sebab lo ni banyak bijak. Bijak lah. Tapi semudahlah untuk korang. Konten ni bijak, konten ni bijak. Bijak tiba-tiba bijak. Bijak. Mak aku tak terfikir pun nak apa. Sebab tak tahulah bagi Rinan. Kadang kita dah spend kat diri kita, spend dekat family. Tapi kita tak tahu cara nak spend kat orang ramai. Kadang ada orang sedekah dekat rumah anak yatim. Tapi bila kau nak cari rumah anak yatim ni, betul tak? Bagi ni kita bagi QR. Ni antara satu langkah lah. Mungkin ni dengan banyak sekali mungkin duk menunjuk bukan duk menunjuk korang, jangan fikir macam tu. Jangan menunjuk. Dia macam RM10 korang tu mungkin dapat membantu. Tak tahu orang nak cakap macam mana. RM10 tak? Contoh RM10 tu tak? Cuma kalau kali 100 orang bagi. RM10 ni contoh RM10. RM10 mu ni buat bayar bil elektrik tau. Contoh bil elektrik RM1,000. Dari RM1,000 tu ada RM10 mu. Tapi selagi orang duk solat duk guna bil elektrik tu tak? Selagi tu pahala masuk. Lagipun apa tu duit yang kita bagi masjid ni memang ada orang akan gunakan untuk apa kau tahu tak? Itu masjid macam contoh kalau kapek ni kiranya cara kita wakaf betul tak? Wakaf ke macam ni? Wakaf. Sebab aku tak tahu juga lah buat-buat ni. Ni kira macam okey kita bagi masjid ni. Masjid ni contoh macam kapek kapek rosak. Betul. Lepas tu akhir guna. Lepas tu beli Al-Quran baru ke? Lepas tu orang baca tu pahala korang tu mengalir. Kira mu mati tu pahala mu bergerak lagi. Lokman mati. Kita jadi Islami, aku jadi datang jadi ustaz you. Tapi Lokman dia banyak ilmu tak korang abang ni? Tak ada. Akhir gini kalau mu tak turun GQR sendiri kau tak rasa weh nikmat dia? Tak rasa nikmat tu. Dia sumpah rasa lapang je dah. Rasa lapang, rasa relax je tadi. Benda tu simple je tak, dia macam satu scan QR je. Tapi kau rasa macam, tak tahulah kau rasa tak? Rasa macam, lega rasa. Mungkin nak QR sendiri. Rasa macam mu baru lepas Jumaat masjid tau. Solat mungkin nak jari motor dah masjid kedua. Aku nak buat begitu. Taklah sekali sini. Mungkin tadi tu takut ada musifat nak menunjuk kot. Mana ada. Kalau aku menunjuk aku bergerak. Sekarang kita connect masjid seterusnya. Wow, this so big. Tadi Rina tak tunjuk pun buat kat masjid sana macam mana. Macam mana Pak Pak ada tugu cyber. Tugu cyber ke ni? Tak tahu. Dia cantik lah sini. Wah, Lokman dan gadis-gadisnya. Lokman pilih Lokman nak diijab kabul kat masjid mana? Okey. Lokman nak ijab kabul kat masjid mana? Masjid tadi Masjid ni. Okey, korang orang yang seterusnya lah. Bagi aku Selalu masjid. Jaga pergaulan Pak jaga nada. Jaga nada. Weh, aku tahu sekarang selain kita bersedekah, kita juga tengah review survey untuk Lokman. Dia nak halal kat mana? Nak apa tu? Nak tengok masjid pertama untuk siapa, masjid pertama untuk siapa. Ada kenangan setiap masjid Perempuan kan lain daripada yang lain. Takkanlah kita nak sakit hati perempuan. Adalah kita berlebihan pun perempuan sakit. So kita bagi dengan cara ni. Kat sini je korang. Aku promote sekali lagi. Okey guys, yang mana ini tadi masjid lain ni adalah masjid Fisabilillah. Kalau yang mana korang nak sumbang, korang boleh sumbang. Screenshot sekarang dan korang boleh Masjid Raja Haji. Nama dia. Satu, okey korang bersedekah dulu. Sekejap, kita kira 1, 2, 3. Okey, terima kasih korang untuk sumbangan tu. Terima kasih korang. Lokman bersedekah dulu. Bersedekah dulu lah. Okey, kat sini macam panas sikit. Mungkin sebab kurang pokok. Nak try masuk dalam tak weh? Boleh je. Kita try round-round dekat dalam masjid ni. Kita tengok masjid ni macam mana. Masjid Fisabilillah. Okey, sudah. Rina pula. Okey. So guys, yang mana nak infak, dia. Yang mana nak infak makanan? Bukan siapa yang tak nak bawa makanan tapi nak infak duit, boleh dekat sini. Ni adalah food bank. So kalau korang nak infak makanan, korang boleh buka letak dalam ni. Rumah patutnya kita buat tadi. Kan kita ambil beli makanan letak sini kan. Okey, korang rasanya Lokman cukup ke 2 masjid je? Cukup. Cukup lah kan. Rina harap dengan konten ni dapat membuka hati korang yang tengok.
Hati aku pun dah terbuka sekarang. Terbuka baru kau nampak dia macam aduh aku tak tahu lah nak berayat-ayat Kalau ni. korang nak rasa, korang kena datang, Korang kena buat sendiri untuk orang yang jarang ataupun tak pernah buat. Tak pernah bersedekah kat masjid. Padahal kita orang duduk kat luar bukan bahagian dalam aircon ni, tapi tak rasa panas. Tak rasa panas, bukan dia macam dia panas tapi panas yang sejuk. Panas sejuk. Gitulah. Aku Panas tak tak explain. berpeluh. Betul. Mungkin apa yang kita buat ni kecil tapi besar dekat mata dekat orang yang memerlukan. Orang yang memerlukan, betul. Disclaimer bukan menunjuk Disclaimer bukan. Sedih bahaya sedih ni. Ya ke? Korang jangan fikir macam bahaya pula korang ni. Tapi tak apalah. Ni just awareness. Ni just awareness. Sekarang kita dah settle untuk masjid yang kedua dan rasanya ni adalah masjid yang terakhir lah. Untuk siapa ni nak cakap bersedekah macam Aktiviti untuk aktiviti membuka hati melawat korang. lah. Aktiviti untuk membuka hati korang dan mata korang. Yang bersedekah itu indah. Bersedekah itu indah. Dan menenangkan. Mungkin impact dia tak nampak sekarang, tapi kesan positif dia tu pada masa akan datang. Serius, tak rugi pun kalau korang bersedekah. Betul. Okey, Korang dah korang tahfiz. ingatlah. Aduh, kena ayat ni. Tak, kalau ada ayat yang korang manfaat bersedekah. Contohlah korang ni kan. Korang nak buat pahala. Contoh korang bayar duit ni untuk beli aircon. Duit ni duit contoh dalam beli aircon 400. Duit korang pun ada dalam ni. So selagi orang buka guna aircon tu, so mengalirlah pahala korang. Walaupun korang dah mati, korang dah tak ada, pahala tu mengalir. Itulah pahala akhirat kita. Inilah pahala akhirat kita. Selagi kita bersedekah, lagi itulah. Ni macam orang panggil investment Investment untuk juga, akhirat. Investment untuk akhirat. Okey, terima kasih dah support Rina, support Lokman, support Fail dan support semua team yang lain. Kita jumpa kat next content. Bye-bye. Assalamualaikum. Apa kata Nabi SAW? Allah akan berikan pahala itu istana di surga. Karena Nabi SAW mengatakan di awal hadisnya, siapa yang membangun rumah untuk Allah di muka bumi, Allah akan bangunkan bagi istana di surga. Allah akan berikan pahala itu bagi orang yang membangun rumah Allah di muka bumi walaupun seperti sarang burung.